Kita bawa dalil 4 mazhab, imam 4 mazhab ni. Nak tanya ulama mana dia mau dengar? Mana tak jumpa. Kita tak boleh bawa lah Imam Ibn Taymiyah ke Imam Ibn Qayyim tak bawa tu kan. Tebel-tebel bawa cok lalu dah beli atas dahi kan. Kita bawa 4 mazhab kata gapo. Imam Syafi'i kata gapo, Imam Hanafi kata gapo, Imam Maliki kata gapo, Imam Hanbali kata gapo. Mana ni? Tak ada susun dah. Okey. Kita tengok kata Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Al-Kautsari dalam Tafsirat Al-Anam dan Al-Tahawi dalam Al-Aqidah. Yurwa an Abi Hanifah annahu qala la yajuzu an yus'ala ghayra Allah wala an yutawassala ilayhi illa bil asma' was sifat wal a'mal as-salihat wal a'mal as-salihah. Diriwayatkan daripada Abu Hanifah. Beliau berkata, tidak harus seseorang memohon kepada selain Allah dan tidak boleh bertawassul kepadanya melainkan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan amal-amal soleh. Jadi Imam Abu Hanifah dalam bab tawassul ni, Imam Abu Hanifah tak ada kata orang kita boleh bertawassul kepada Nabi SAW. Ni Nabi ni tak orang sebut lagi tak kepala dah. Kita tengok pula kata Imam Malik. Su'ila Imam Darul Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu anhu ayatawajjahu ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u faqal ma fa'ala dhalika ahadun min as-salaf wa la ahibbu dhalik wa la yustaghathu illa billah. Dalam apa ni? Dalam Al-Qadi Iyad disebut dalam Al-Shifa bi Tariq Al-Huquq Al-Mustafa. Dalam kitab dia. Dia kata Imam Darul Hijrah Malik bin Anas ditanya, adakah boleh bertawassul ke kubur Nabi SAW dan berdoa di situ? Maka beliau menjawab, tidak seorang pun dari salaf melakukan hal itu dan aku tidak menyukainya. Tidak boleh meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Imam Malik. Oh, Imam Malik kita bukan mazhab Malik. Mazhab Abu Hanifah kita bukan mazhab Abu Hanifah. Okey, kita tengok mazhab Syafi'i kan. Imam Malik tak guru pada Imam Syafi'i. Tapi tak apalah, dia mesti dengar Imam Malik. Nak pegang mazhab Syafi'i. Okey, tak apa kita sebut. Apa kata Imam Syafi'i? Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Azkar. Kenal Al-Imam An-Nawawi kan? Kau dia mau tak kenal? Enggak, kalau tak kenal Imam Nawawi kan? Tak usah dengar ke mazhab Syafi'i lah. Kalau tak kenal Imam Nawawi. Kitab dia masyhur kok. Hadis 40. Al-Azkar. Orang tak ada orang ngaji mula-mula nak kenal hadis, mesti akan belajar hadis 40 Imam Nawawi. Allah Ta'ala berkati umur dia. Rahimahullahu Ta'ala. Dan As-Subki dalam Syifa, dalam Syifa As-Siqam, kata Imam Syafi'i, bukan kata Imam Syafi'i, kata dalam kitab tu disebut la yunqalu anhu jawazu tawassul bil amwat bal kana idza da'a yaqul Allahumma inni atawajjahu ilaika bihubbi li nabiyyika Muhammad. Tidak diriwayatkan daripada beliau Asy-Syafi'i keharusan bertawassul dengan orang mati. Imam Syafi'i tak ada satu riwayat pun Imam Syafi'i kata boleh bertawassul pada orang mati ni. Bahkan jika beliau berdoa, beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu dengan kecintaanku kepada Nabiku Muhammad. Nah, Imam Syafi'i nak berdoa, bertawassul dengan siapa? Dengan nama Allah. Lepas tu mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal
Ruya anhu man'u tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih wa qala man da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a an-nabiyya aw istaghatha bihi faqad asyrak. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad larangan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya. Beliau berkata, sesiapa yang berdoa kepada Nabi atau meminta pertolongan daripadanya, maka dia telah melakukan syirik. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Tak ada seorang pun daripada 4 imam mazhab ni yang mengharuskan bertawassul, minta doa di kubur Nabi SAW. Tak ada. Jadi mu kata ikut ulama. Ulama mana aku ikut? Cuma hari cerita ulama mana? Kita sebut tadi